Assalamualaikum guys. Okay guys, hari ni I'm akan baca Fuqaha mazhab Imam Syafi'i yang seterusnya pada kurun yang ke-6, iaitu Iman Ibnu As-Sakir rahimahullah ta'ala. Wafat 571 Hijrah, Damsyik. Bidata ringkas, nama Ali bin Hasan bin Hibatullah bin Abdullah bin Husain. Gelarang Fakhruddin Syu'ah Al-Nar Obo Yalaan Api. Kelahiran 499 Hijrah. Kewafatan 11 Rajab 571 Hijrah di Damsyik. Lebih 1,300 guru lelaki dan 80 guru wanita. Di antaranya adalah Al-Fatih Abu Hasan Al-Salami Fiqh. Murid Abu A'la Al-Hamzani, Abu Sa' Al-Sam'ani Al-Jamu' Al-Rafi. Beliau seorang yang sangat tekun solat berjemaah, melazimi membaca Al-Quran, memperbanyakkan solat-solat sunat, zikir dan tasbih siang dan malam. Beliau juga sentiasa mengkhatamkan keseluruhan Al-Quran pada setiap Jumaat. Pada 10 akhir bulan Ramadan, beliau selalu bermuhasabah diri. Ketika ibunya mengandungkannya, ayah beliau pernah bermimpi dia akan dikurniakan seorang anak yang akan menghidupkan sunnah dan menghapuskan bid'ah. Jadi itulah sedikit bilata Iman Ibn As-Sakir. Siapa nak buku ni boleh tekan link di bawah ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.